Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Seterusnya adalah bagi pengurusan voucher. Pengurusan voucher adalah untuk membuat pembayaran kepada vendor ataupun kepada sesiapa sahajalah di luar daripada masjid. Untuk membuatnya, kita first kali kena check kepada pengesah voucher. Kita kena pastikan terdapat data-data pengesahan voucher. Gunakan akaun yang lain. Yang ni. Yang kita dah tambah tadi, kita dah tambah pengurusan voucher 2 orang. So dekat sini akan ada pengurusan voucher. Kita boleh tambah saja transaksi baru. Tapi kita kena pastikan penyemak dan pelulus telah pun didaftarkan. Kalau ini kita dah daftarkan tadi, semasa kita tambah AJK. Tapi sekiranya belum didaftarkan, kita boleh tambah di sini. Pengesah voucher. Pengesah voucher. Boleh tambah ahli sahaja, kena masukkan nama, status dia, alamat email dan nombor telefon, dan mereka ini akan mendapat email sebagai pengesah voucher. Sebagai contoh, saya buat satu. Bayaran voucher. Tambah transaksi. Contoh nama penerima, tarikhnya, keterangan, kategorinya dan method. Contoh Bank Islam. Kita bagi 500. Buku cek jika ada. Dan penyemak, contoh Rahimi. Dan pelulusnya adalah Rosman. Simpan. Penyemak akan menerima email untuk mengesahkan voucher. Setelah disemak oleh penyemak, akan diluluskan oleh pelulus. Kalau kita tengok di papan utama, akan dipaparkan rekod transaksi voucher yang terkini yang masih dalam proses dan perlu diselesaikan oleh penyemak. Penyemak perlu semak, tapi kita tak boleh tunjuk sebabnya ini adalah secara localhost sahaja. Dan tindakan, sekiranya ingin dibatalkan transaksi, boleh klik sahaja di ikon ini, iaitu batal transaksi. Boleh klik saja batal transaksi dan automatiklah transaksi akan dibatalkan. Apabila telah pun selesai kita buat voucher, akan dapat email. Contoh approval required. Akan dihantar verification code kepada penyemak. Yang pertama adalah penyemak. Kita boleh copy saja. Approve or reject. Masukkan saja. Sekiranya ingin tolak pun boleh tolak. Atau nak luluskan saja. Bila lulus, dia akan hantar pula kepada pelulus. Terima kasih dah selesai. Kita akan tengok pula kepada akaun pelulus. Pelulus akan menerima email yang sama bersama dengan verification code. Approve ataupun reject. Dan boleh masukkan saja untuk kelulusan luluskan. Setelah diluluskan, barulah bendahari masjid boleh memproses voucher tersebut. Kita akan tengok balik status. Ready for payment. Bolehlah mulakan dengan pembayaran. Bayar, pay, proceed with payment. This will record a transaction in the account. Sekiranya kita proceed, bermaksud transaksi akan direkodkan ke dalam sistem.